Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Amirah Humairah binti Mazlan dari S3 Channel. Pengawas merupakan murid-murid yang dilantik untuk membantu guru mengawal disiplin di sekolah. So, pada hari ini, 26 Februari 2025, kita akan menyaksikan majlis pelantikan pengawas bersama wartawan lokasi Nordawina Daniel. Teruskan bersama kami. Kini, saya berada di Dewan Seri Cemerlang bagi menyaksikan Majlis Watikah Pelantikan Barisan Kepimpinan Murid tahun 2025. Sesi 2025-2026 akan memikul tanggungjawab sebagai pemimpin kecil di sekolah serta dapat membantu guru-guru melaksanakan Bersama saya pada hari ini penolong kanan Hal Ehwal Murid Puan Rosmawati binti Abdul Muttalib. Terima kasih cikgu kerana sudi bersama kami. Apakah objektif majlis ini diadakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Watikah Pelantikan Barisan Kepimpinan Murid ini diadakan adalah bertujuan untuk memberi pengiktirafan kepada murid-murid yang terpilih, juga untuk meningkatkan motivasi murid-murid dan murid-murid yang terpilih menjadi contoh kepada murid-murid yang lain. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Tahniah di atas pelantikan sebagai ketua pengawas sekolah. Apa perasaan anda? Terima kasih, saya rasa sangat gembira. InsyaAllah saya akan jalankan amanah dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Apa perasaan anda setelah dilantik menjadi penolong ketua pengawas? Alhamdulillah, saya bersyukur. Terima kasih kepada pihak sekolah. InsyaAllah saya akan melakukan tugasan dengan cemerlang. Terima kasih. Sama-sama. Semoga pengawas yang dilantik dapat memberi contoh teladan pada murid yang lain. Mari kita laksanakan amanah tanggungjawab yang diberi dengan penuh dedikasi, disiplin dan kejujuran. Itu sekian daripada kami di S3 Channel. Bye-bye.